Try, 1, 2, 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bayangkan suatu hari 2 ekor haiwan bertengkar hebat. Masing-masing berkata, "Aku yang betul." Tiada siapa mahu mengalah. Jadi, siapakah yang layak untuk menjadi hakim untuk menyelesaikan pertikaian ini? Jawapannya ialah seekor unta. Hari ini, saya ingin berkongsi sebuah buku yang menarik bertajuk Unta Menjadi Hakim. Nama saya Nurul Fatini Awati binti Zulkifli dari kelas 5 Emerald, Sekolah Kebangsaan Batu 24. Buku ini ditulis oleh Nurul Najwa Muhammad Softberry dan diterbitkan oleh Galeri Ilmu Sendian Berhad pada tahun 2024. Buku ini merupakan sebuah cerita yang berlaku di kawasan padang pasir. Cerita ini mengisahkan beberapa haiwan yang hidup bersama. Pada suatu hari, 2 ekor haiwan telah bertengkar kerana tidak bersetuju tentang sesuatu perkara. Masing-masing mempertahankan pendapat sendiri dan tidak mahu mengalah. Akhirnya, mereka membuat keputusan untuk mencari seseorang yang boleh mengadili pertikaian mereka secara adil. Jalan cerita, haiwan-haiwan tersebut memilih seekor unta untuk menjadi hakim. Mengapa unta? Kerana unta dikenali sebagai haiwan yang bijak, sabar dan tidak berat sebelah. Sebagai hakim, unta mendengar penjelasan daripada kedua-dua pihak. Haiwan-haiwan tersebut penuh perhatian. Dia tidak tergesa-gesa membuat keputusan. Sebaliknya, dia memberi peluang kepada setiap pihak untuk bercakap dan menjelaskan keadaan sebenar. Selepas mendengar semua penjelasan, unta berfikir dengan teliti. Akhirnya, unta membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Keputusan itu membuatkan kedua-dua haiwan tersebut sedar akan kesilapan mereka. Mereka akhirnya berdamai dan kembali hidup dengan aman. Watak utama dalam cerita ini ialah unta yang bertindak sebagai hakim. Unta mempunyai beberapa sifat yang sangat baik, iaitu bijaksana, sabar dan adil dalam membuat keputusan. Selain itu, terdapat juga watak haiwan lain yang menunjukkan sikap seperti cepat marah dan sukar mengalah. Namun, melalui keputusan hakim unta, mereka akhirnya belajar menerima kebenaran. Antara nilai mulia yang terdapat dalam buku ini ialah: pertama, bersikap adil dalam membuat keputusan. Kedua, mendengar pendapat orang lain sebelum membuat kesimpulan. Ketiga, bersabar ketika menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, mengakui kesilapan serta berdamai apabila berlaku perselisihan. Nilai-nilai ini sangat penting supaya kita dapat hidup dengan harmoni dan saling menghormati. Daripada cerita ini, saya belajar bahawa kita perlu menyelesaikan masalah dengan cara yang bijak dan tenang. Kita juga perlu mendengar kedua pihak sebelum membuat keputusan. Selain itu, cerita ini mengajar kita bahawa kejujuran dan kesabaran dapat membantu menyelesaikan pertikaian dengan baik. Sekarang, saya ingin bertanya kepada rakan-rakan. Jika kamu bertengkar dengan kawan-kawan, apakah yang patut kamu lakukan? Adakah kamu terus marah? Atau kita perlu berbincang dengan tenang untuk menyelesaikan pertikaian ini? Sudah tentu pilihan yang terbaik ialah berbincang secara baik dan bersikap adil. Pada pendapat saya, buku ini sangat menarik kerana ceritanya ringkas tetapi penuh dengan pengajaran. Buku ini juga sesuai dibaca oleh murid sekolah rendah kerana bahasa yang digunakan mudah difahami. Selain itu, ilustrasi dalam buku ini membantu pembaca membayangkan jalan cerita dengan lebih jelas. Saya sangat menggalakkan rakan-rakan untuk membaca buku ini supaya kita dapat belajar tentang keadilan, kesabaran dan kebijaksanaan. Sebagai kesimpulannya, buku Unta Menjadi Hakim mengajar kita bahawa setiap masalah boleh diselesaikan jika kita bersikap sabar, adil dan bijaksana. Jadilah seperti unta dalam cerita ini, mendengar dengan teliti, berfikir dengan bijak dan membuat keputusan yang adil. Sekian, terima kasih.